Wah, seronok sangatlah Kak Upsi nak post gambar lah tadi. Welcome to Mobile Legends. Weh, Loga tengok ni. Loga, apa? Durga kan? Yang ada cantik ke? Perasan sangat ni. Dahlah gemuk macam badak sunyi. Dahlah bodoh. Pos gambar macam ni. Mak pun dah tahu dah. Mukanya bodoh. Ha? Weh Jess, kau tengok tak? Yang kita punya classmate Durga tu, dia post macam ni weh. Tengok ni. Dalam muka dia nak muntah lah. Ush, siapa yang komen macam ni? Menyakitkan hati betul. Jom pergi makan. Nak makan kat mana? Durga lah. Hai Durga. Kenapa awak tak ceria macam dulu Tak ada apalah. Durga, awak buat apa ni? Saya nak bunuh diri, Jas. Saya tak boleh hidup, saya kena bully di media sosial, tak Jas. Durga, awak kena faham, awak tidak kesorangan. Kami semua kan ada. Tak Jas, saya kena bully terus, Jas. Hai korang, kami nak tegur tentang something ni. Korang tahu tak komen negatif kepada kita tu boleh menyakiti seseorang secara mental. Korang tahu tak Durga sampai dia nak bunuh diri hari tu? Dia tak sangka lah sampai macam ni. Kami gurau je. Kadang-kadang gurauan boleh melukakan. Stop bullying. Membuli adalah salah kerana melanggar hak individu untuk dihormati serta memberi kesan negatif terhadap kesihatan mental dan keyakinan diri seseorang. Berani bersuara, hentikan buli. Tak bully. UPSI Hentikan bully. sebagai empati. Adil bersuara, hentikan bully. Sebagai mahasiswa UPSI, Kita perlulah menghormati perasaan orang lain, berfikir sebelum menulis komen, menolak budaya buli cyber. Kan? Lepas tu mereka yang memerlukan sokongan. Sebarkan kebaikan bukan kebencian.